Woi, video yang lepas kita dah pun tembak label botol 100 plus. Untuk video hari ni kita nak tembak lagi. Tapi kali ni kita nak tembak apa? Kita nak tembak botol water gel ni. Sebenarnya botol water gel ni adalah saiz besar tau. Dia ada saiz yang kecil sikit. Macam ni. Nampak? Ini botol yang kecil sikit. Yang ni botol yang besar. So, tak nampak je lah. Ni, bagi abang tengok. Ni, perbandingan dia. Okay, kita nak musnahkan botol ni. Tapi bukan ini lah. Yang botol kosong tadi tu. Macam biasa, gel yang kita gunakan adalah 7 ke 8 mm punya water gel lah. Yang ni bukan BB lah. Jangan cakap aku main BB. Aku main water gel. Aku main water gel. Gel ni dia lembut macam telok hang. Dia bukan keras macam batu. Okay, lah ni kita masukkan dalam kita punya F4 Super dia macam biasa. Watak utama kita. Okay, pastikan safety off. Kita pakai mode apa ni? Semi ke pakai auto? Kita pakai auto je lah. Jom, jarak tembakan 5 meter. Let's go. Kita dah buat kepongan dah supaya dia tak boleh bergerak. Kita kepit dengan dua benda ni. Okay, jom. Apa hal dia cepat sangat jatuh? Aduh. Kalau boleh jangan jatuh lah. Duduk elok-elok tang ni. Kan aku sepik kau. Macam ni okey kot. Jangan jatuh. Duduk elok-elok boleh tak? Woi, duduk elok-elok. Aku dah cakap duduk elok-elok. Lah ni aku sepik yang tang ni. Tengok macam mana nak gerak. Wow! Tengok ni keputusan dia.